lagi seorang. Jom kita tanya Faizal. Apa dia bawa dalam beg dia? Okay. Ada yebat Okay. untuk keselamatan penunggang motosikal macam saya. Untuk elak santau. Kasturi kijang. Kasturi kijang. Wow. Alamak, fridge magnet tak perlu sepatutnya. Sepatutnya tinggal kat rumah. Cak kapak. Kita banyak nak review dokumen. Kuat pening. Kita ada jam. Berpelbagai kabel. Power bank. Okay. Itu je. Okay, itu je. Okay, next kita pergi ke orang seterusnya. Let's go. Guys, kita bersama dengan seorang BOD kita, Puan Lily. Okay, jom kita tengok apa yang Puan Lily bawa pergi kat tempat kerja. Jom. Wallet. Of course. Ni pouch. Penyambung. Okay. Tak ada orang kan? Tak ada. Lip balm. Pada plek. Okay. Lepas tu lipstick. Lipstick lagi. Okay, dia banyak tulis lagi. 1, 2, kau kira. YL. Buku. Okay. Buku ni masa jam lah. Wow. Ni penting tau. Okay. Apa Tahu tak? Ni adalah token payment. Tak ada ni, korang menjerit. Bedak lagi. Lipstick lagi. Mini pen. Yes. Pen of course sebab Okay. buku ada. Kunci lah. Kunci. Orang tua. Okay. Perfume. Cermin Okay. dan siwak. Wow. Okay, next kita pergi ke orang seterusnya. Okay, guys buat apa dalam beg? Ada tablet, tisu, payung, power bank dan payung. Okay. Begitu je guys. Next, kita pergi tanya orang lain. Apa yang diorang bawa dalam beg? Jom. Guys, kita jumpa lagi seorang. Orang yang terakhir. Jom kita tengok apa yang Dania bawa dekat tempat kerja. Dania bawa apa dalam beg? Cuba buka. Dalam beg saya bawa drawing tablet saya. Okay. Lepas tu ada buku nota. Okay. And then saya ada charger handphone. Okay. Itu je. Itu je. Okay, itu je guys. Okay, next korang nak konten apa lagi? Cuba korang komen.